Bila waktu terbaik untuk kita nak beli emas? Tuan-puan, ini adalah soalan yang famous untuk dealer-dealer public gold. Sejujurnya tuan-puan, waktu terbaik untuk menabung emas ni bila harga emas tengah murah. Tapi persoalannya tuan-puan, bila harga emas tak murah. Contoh mudah untuk tuan-puan faham, tahun lepas tuan-puan, tahun 2024, harga emas 1 gram sekitar RM330 dan hari ni tuan-puan, tahun 2025, harga emas 1 gram sekitar RM450. Jadi tuan-puan dah tak boleh nak beli harga emas tahun lepas sebab harga emas tahun depan dah menjadi sejarah. So, masa yang paling sesuai untuk tuan-puan nak beli emas adalah hari ni tuan-puan. Sekarang ni waktu tuan-puan tengah ada duit, tuan-puan belilah emas banyak-banyak. Sebab apa? Walaupun harga emas murah sekalipun, tapi bila tuan-puan tak ada duit, tuan-puan tak akan beli emas. Dan tuan-puan still tak boleh nak beli emas tu, still tak boleh nak menabung emas. Jadi tuan-puan belilah emas waktu ketika tuan-puan ada duit. Bagi tuan-puan yang setengah menunggu harga emas tengah murah tu, nasihat saya tuan-puan, tuan-puan mula dulu baru tuan-puan tahu esok harga emas mahal ataupun harga emas murah. Sebab tuan-puan dah ada benchmark harga untuk tuan-puan buat pembelian seterusnya. So, tuan-puan kena mula dulu. Macam mana nak mula? Tuan-puan boleh isi web biru ataupun tuan-puan boleh klik link dekat lain.